Pernah tak korang terfikir macam mana dunia digital kita ni berfungsi? Daripada telefon pintar dalam genggaman sampailah ke AI yang makin canggih, semuanya dibina atas satu bahasa rahsia. Nah, dalam perkongsian kali ini, kita akan sama-sama bongkar bahasa rahsia tu, asas nombor. Dunia digital kita ni, nampak kompleks kan? Setiap kali kita klik, kita swipe, kita stream video, semuanya rasa macam magic. Tapi hakikatnya, di sebalik semua tu, segalanya ditulis dalam bahasa yang paling ringkas. Cuma guna nombor 1 dan sifar. Cuba bayangkan sekejap teknologi di sekeliling kita. Kelajuan muat turun yang laju gila, kereta yang boleh pandu sendiri, malah hologram yang dulu kita tengok dalam filem fiction science je. Sekarang, semua ni dah jadi realiti. Tapi di sebalik semua keajaiban ni, ada satu soalan yang sangat penting. Apa sebenarnya kod asas atau tunjang utama yang membolehkan semua teknologi ni wujud? Inilah misteri yang akan kita rungkai sama-sama. Jom kita mulakan dengan mendedahkan prinsip paling asas yang menjadi nadi kepada semua teknologi yang kita guna hari-hari. Okey, perbezaan utamanya ada pada cara kita dan komputer berfikir. Kita manusia secara semula jadinya guna 10 digit dari sifar sampai 9. Mungkin sebab kita ada 10 jari kan? Tapi komputer dia berfungsi dengan prinsip yang jauh lebih ringkas. Litar kat dalam tu cuma kenal 2 keadaan je. Ada arus elektrik atau tak ada. On atau off. Nah, dalam bahasa nombor, benda ni diwakili oleh sifar dan 1. Itu je. Dan inilah jawapannya. Bahasa rahsia ni adalah binary atau sistem nombor asas 2. Setiap gambar, setiap video, setiap baris kod dalam peranti korang tu sebenarnya hanyalah satu barisan sifar dan satu yang sangat-sangat panjang. Sekarang, jom kita kembangkan sikit idea ni. Asas 10 yang kita guna hari-hari dengan asas 2 yang komputer guna tu bukanlah satu-satunya cara untuk mengira tau. Sebenarnya ada macam-macam lagi bahasa nombor yang lain. Dan untuk faham semua sistem ni, kita kena hargai satu ciptaan yang literally mengubah segala-galanya. Nombor sifar. Diperkenalkan oleh ahli matematik dari India, Brahmagupta, sifar ni jadi asas yang membolehkan semua sistem nombor moden wujud, termasuklah sistem binari yang kita sebut tadi. Cuba perhatikan corak yang sangat mudah kat sini. Setiap asas nombor, dia hanya akan guna digit yang nilainya kurang daripada asas tu sendiri. Contohnya, asas 5, dia guna digit dari 0 sampai 4 je. Asas 8 pula, dari 0 sampai 7. Peraturan ni sama untuk semua asas. Senang je kan? Okey, sekarang kita dah tahu ada banyak bahasa nombor. Jom kita fahamkan pula tata bahasa dia ataupun peraturan yang mengawal cara ia berfungsi. Konsep paling utama ialah nilai tempat. Benda ni kita semua dah belajar dari sekolah rendah lagi. Dalam nombor macam 1, 2, 3, nombor 1 tu bukan sekadar 1, tapi dia mewakili 100 sebab kedudukan dia. Prinsip yang sama ni lah yang kita guna untuk semua asas nombor yang lain. Jom kita tengok macam mana benda ni berfungsi. Nilai setiap tempat ni sebenarnya cuma kuasa bagi asas tersebut. Tengok baris asas 10, kita ada tempat sah, iaitu 10 kuasa kosong, lepas tu tempat puluh, ratus dan seterusnya. Sekarang, tengok pula baris asas 5. Konsep dia sama, tapi kita guna kuasa 5. Tempat sah, 5, 25. Begitu juga dengan asas 2. Tempat sah, 2, 4, 8. Nampak tak? Corak dia sentiasa sama, cuma asas dia je yang berubah. Jom kita cuba buat satu contoh sama-sama. Tukar 340 asas 5 ke asas 10. Langkah pertama, kita darabkan setiap digit dengan nilai tempat dia. Digit 3 tu duduk kat tempat 25. Digit 4 pula kat tempat 5 dan digit 0 kat tempat sah. Bila kita tambahkan semua hasil darab ni, 75 campur 20 campur 0, kita pun dapatlah jawapannya, 95 dalam asas 10. Okey, sekarang kita dah pandai baca nombor-nombor ni. Apa kata kita belajar pula cara nak terjemah dari bahasa kita, asas 10, ke bahasa yang lain? Kaedah ni mungkin nampak macam teknikal sikit, tapi sebenarnya ia cuma proses bahagi berulang-ulang je. Kita ambil nombor 563, kita bahagi dengan 5. Kita catat baki dia, iaitu 3. Lepas tu, kita ambil hasil bahagi tadi, 112, dan bahagi lagi dengan 5. Catat lagi baki dia. Kita ulang je proses ni sampailah hasil bahagi tu jadi sifar. Kuncinya ialah baki-baki ni. Bila kita baca semua baki dari bawah ke atas, kita akan dapat jawapannya dalam asas 5. 4223. Jadi, kenapa semua ni penting? Apa gunanya kita belajar benda ni? Jom kita kembali ke gambaran yang lebih besar dan lihat macam mana pengetahuan matematik ni membentuk dunia kita.
Ingat tak perbualan kita tentang binary tadi? Sinilah semuanya bersambung. Setiap baris kod yang programmer tulis, aplikasi yang kita guna kat telefon, laman web yang kita layari, semuanya pada akhirnya akan diterjemahkan kepada sistem asas nombor ni supaya komputer boleh faham. Dan impak dia bukan setakat dalam bidang komputer je tau. Dalam bioteknologi, jujukan DNA boleh diwakili guna sistem asas 4. Dalam kriptografi pula, asas nombor yang besar digunakan untuk lindungi data kita. Konsep ni dah jadi macam bahasa universal untuk sains dan teknologi. Petikan ni memang merumuskan semuanya dengan sangat padat. Daripada pengiraan yang paling ringkas hinggalah kepada teknologi yang paling kompleks, pemahaman tentang asas nombor adalah kunci yang membuka pintu kepada segalanya. Jadi, inilah intipatinya, seluruh alam semesta digital kita dengan segala kerumitannya sebenarnya dibina di atas peraturan matematik yang sangat ringkas dan elegan. Persoalannya sekarang, bila kita dah faham kod asas ni, apakah keajaiban seterusnya yang akan kita bina?